Okey, cuba tengok KKP ni ada dua titik tau. Ada dua titik kombinasi titik Q dengan titik P. Yang mana satu betul? Okey, tengok. Titik Q dia berada dalam KKP. Kalau dia berada dalam KKP itu menunjukkan apa? Berlaku masalah apa? Berlaku masalah pembaziran ataupun pengangguran. Maksudnya dia tak gunakan sumber ekonomi tu dengan sebaik mungkin. Itu yang sampai jadi membazir. Ataupun contoh kalau sumber ekonomi buruh, ramai buruh yang menganggur. Okey. So betul tak? Kita tengok yang Q wujud kos lepas kesan pilihan input. Betul ke? Tak ada. Tak ada kaitan. Okey. Salah. Q berlaku pembaziran faktor pengeluaran. Betul? Jawapan dia adalah D. Tapi kita tengok yang P. Okey, titik P dia berada di luar KKP. So kalau dia berada dekat luar KKP, dia menunjukkan apa? Masalah ketidakupayaan ekonomi. Kalau titik dekat dalam KKP tu, itu maksudnya sumber ekonomi terlebih sampai dia membazir. Kalau titik ni dekat luar pula, itu menunjukkan sumber ekonomi tak cukup pula. Dalam KKP terlebih, luar KKP tak cukup. So bila titik P ni dekat luar KKP, sumber ekonomi tak cukup, dia tak boleh nak hasilkan output. Bermaksud itulah yang dimaksudkan dengan ketidakupayaan ekonomi. Dia tak cukup. Dia tak ada sumber ekonomi yang cukup untuk menghasilkan output. Okey, kalau dia kata sumber ekonomi digunakan sepenuhnya, salahlah. Ekonomi mencapai guna tenaga penuh, ni andaian KKP. Okey, salah.